Assalamualaikum. Hai korang, apa khabar puasa hari ni? Okey, hari ni saya berada di tepi orang kata Sungai Merbuk dekat Kedah. Hari ni saya sajalah jalan-jalan dekat tepi Sungai Merbuk ni dan saya rasa macam nak sauk ikan pula dekat sini hari ni. So, kita tengok air agak pasang dan tak ada apa-apa sangatlah ikan yang saya nampak kat sini, tapi kita tak sauk, kita belum tahu lagi ikan apa yang ada kan. Jom guys, kita tengok apa yang ada kat sini. Let's go. Okey, hari ni tak ada apa-apa target ikan sangat. Saya nak sauk suka-suka je dekat tepi-tepi Sungai Merbuk ni. Kalau korang tengok, inilah Sungai Merbuk macam biasa, hari ni saya buat sauk yang saiz yang agak besar sikit, iaitu lebih kurang dalam 20 inci ke 19 inci, saya tak sure. Rasanya 19. Okey, saya nak main sauk-sauk je lah dekat tepi-tepi ni. Kita tengoklah ikan apa yang ada. Kita lalu tepi-tepi ni. Dekat sini dia still lagi cetek lah, dia ada dataran, tapi tengah-tengah tu dia terus tenggelam lah. So kita takkan ke sana lah. Okey guys, jom kita tengok. Nampak dekat sini ada banyak ikan ni mati Sebab apa ikan ni mati guys? Macam ada beberapa spesies ikan lah yang mati dan juga udang. Mungkin disebabkan faktor pencemaran ataupun orang tahan pukat ke bubu ke, tapi dia tak nak ikan tu, dia buang je. Tak sure lah. Jom kita tengok guys. Okey, kita ada dapat beberapa ekor ikan. Tak apa, nanti kita akan tunjukkan ekor dia nanti. Okey guys Okey guys, kalau korang tengok ni, saya jumpa ni macam spesies ikan buntal air tawar air tawar ke air payau ke, tapi dia dah mati guys. Saya pun pelik kenapa banyak ikan mati kat tepi ni. Kau rasa ni ikan buntal ke atau apa? Pada apa yang saya perhatikan, nampak macam ikan buntal air tawar. Okey guys, korang boleh nampak ada banyak ikan yang mati yang kat sini. Sebab apa dia mati? Dan ni agak-agak ikan apa? Ada juga beberapa ekor udang. Okey, ada jugalah saya nampak beberapa ekor ikan yang saiz besar-besar ibu jari juga. Tapi dalam keadaan sungai luas ni, mesti nasib lah kalau dapat sauk tu. Memang susah lah nak sauk. Dia banyak ikan jenis ikan bilis sungai dan juga kita panggil ikan todak lah kot. Todak sungai yang saya nampak. Tapi sekarang ni saya belum dapat tangkap lagi lah ikan todak sungai. Okey guys, tak apa, saya akan terus jalan di tepi-tepi alur tu. Saya sauk je kalau ada lah. Okey guys. Saya saja nyusup untuk cari ikan-ikan yang ada dekat bawah. Tapi saya rasa saya macam ada dapat sesuatu. Kita tengok apa benda. Okay guys, jom kita tengok. Hidup ke mati? Sebab banyak ikan mati kat dalam ni. Saya pun tak tahu kenapa. Banyak saya jumpa ikan yang dah mati Oh, ikan hidup. Sekejap saya tak pasti ikan apa. Oh guys, ikan apa ni guys? Ikan apa ni? Kalau korang tahu boleh idea sebab saya pun tak sure ikan apa tu. Saya hanya sauk-sauk je. Okay, tak ada lagi. Saya akan just tarik dekat bahagian dasar je. Tengok ikan apa yang mungkin kita boleh dapat lah. Okay, jom kita teruskan
kita punya aktiviti operasi sauk kita kat sini. Nampak tu, saya ada tersempak dengan seekor ular. Ular apa tu guys? Korang nampak tak? Sebab saya tak nampak dari kot ni, tapi dekat real life korang nampak lah tu ular tu dekat situ. Tu jenis ular air, tapi saya tak sure ular apa. Saya cepat saya naik atas sebab dia betul-betul lalu kat kaki saya tadi. Okay guys, kalau korang tahu tu ular apa, ular apa tu guys? Okay, last lah. Saya tarik-tarik sikit kat sekitar batu ni. And then kita habislah sebab cuaca pun mungkin panas. Saya pun tak larat sebab berpuasa. So, kita tengok hasil kita sekejap lagi ya. Sebab air agak pasang. Sini kalau air dia surut, dekat lumpur-lumpur tu ada banyak ikan. Ikan yang cantik-cantik lah. Okey, saya akan ke sana sekejap, last sauk, lepas tu saya cukup kot. Jom kita masuk tepi ni pula, kita tengok ikan apa yang ada kat tepi-tepi ni. Saya nampak ada ikan todak lah. Biasa memang ikan todak ni dia suka main kat tepi-tepi sungai lah. Okey, kita try je, sauk je. Guys, nak sauk ni paling kanan ni. Okay, tengok kat situ. Tak ada apa. Okay, jom kita naik balik. Korang, jom kita tengok hasil yang kita dapat. Okey, kalau korang nampak, inilah hasil. Air agak keruh kan, jadi tak berapa clear. Kebanyakan adalah beberapa ekor udang dan kebanyakan ikan bilis, ikan bilis sungai. Tapi ikan ni saya tak pasti ikan apa. Kalau korang boleh identify dia, ikan ketutu ke ataupun ikan kerapu sungai ke, korang tengok dia agak pelik lah. So inilah hasil yang kita dapat guys. Okay guys, itulah dia tadi aktiviti jom sauk ikan kita pada hari ini. Saya tak sauk lama sebab satu, cuaca agak panas. Yang kedua, pasal saya tersempak ular tu tadi. Ular tu betul-betul lalu celah kakang saya masa saya tengah sauk tadi. Saya pun tak pasti tu ular apa. Biasanya kalau ular dalam air ni jarang lah, tak bisa kan. Tengok dia punya colour pun macam menyeramkan juga. Tapi kalau korang tahu tu ular apa, boleh komen lah kat bawah. Jangan lupa komen kat bawah. Hasil kita tak banyak dan saya pun tak boleh nak rakam lama pasal saya punya phone ni problem sikit. Bila dia terlalu panas, dia shut down. Dia cepat panas pula sekarang ni. Mungkin saya kena tukar handphone baru kot. Korang support lah video saya banyak-banyak supaya saya ada pendapatan sikit dengan YouTube ni untuk boleh beli equipment yang orang kata yang better lah, untuk mendapatkan hasil kualiti video yang lebih memuaskan. Okay guys, kepada yang baru datang, jangan lupa like, komen, subscribe kepada yang kembali menonton. Terima kasih banyak sebab support video YouTube saya yang tak seberapa ni, yang tak seberapa nak pro ni. Tapi inilah pengalaman saya, minat saya, hobi saya yang saya share ke korang. Saya ni bukanlah sesiapa, bukannya profesional pun, hanya sekadar seorang yang minat dengan sauk ikan dan membeli ikan macam korang juga. Okay guys, kita jumpa lagi dalam video jom sauk ikan yang akan datang. Jangan lupa mesti datang, orang kata check lah saya punya YouTube channel untuk update konten-konten terbaru. Okay guys, kita jumpa lagi dalam video jom sauk ikan yang akan datang. Bye.